kita nak buat penyambungan gabungan ya antara siri dengan selari. Okey, kita tumpukkan menjadi 3 kumpulan kat sini. Kita akan jadikan 24 volt, 24 volt, 24 volt. 3 bahagian. Okey, kita jadikan 24 volt yang pertama. Okey, sambung. Okey, sambung. Check output dia. Check output. Akan dapat 25.0. Okey, 25. Maksudnya 2 biji ni kita bundarkan menjadi 24. Okey. Yang kedua. Sambung yang kedua seorang. Awak. Sambung. Apa ni? Cepat sikit. Tadi dah lari dah. Okey. Sambung positif negatif dulu. Sambung sini yang 2 biji ni. Satu positif, satu negatif. Okey, check output dia. Check output. Out sana, sini output kat sini. Tu. Okey, dapat berapa? 24.7. 24.59. Okey. Okey, yang ketiga. Awak. Sambung. Okey. Check output dia. 24 kan? Okey. Maksudnya ialah 23. Okey, sekarang ni 25, 24, 23 kan? Okey, ini adalah kita bundarkan menjadi 24, 24, 24. Jadi sekarang ni selesai bahagian apa ni yang kita selesaikan ni? Siri. Dita siri. Okey, sekarang ni kita nak sambung bahagian selari. Minta Ilya, sambung Ilya. Sekarang selesaikan bahagian positif dulu. Guna yang 3, okey. 1 sambung, touch dulu, touch. Okey, tak ada current. Okey, sambung. Touch dulu. Tak ada current, boleh sambung. Okey, sekarang ni kita tengok bahagian negatif. Okey, sambung bahagian negatif. Okey, sambung. Ni ke depan ni. Yang tiga, okey, right. Sambung. Touch dulu. Touch ni belah sini ni. Tengah ni. Touch. Okey, touch. Tak ada, sambung. Okey, touch dulu. Okey, sambung. Okey, sekarang ni kita nak memeriksa output. Dia ada gabungan siri dan juga selari. Jadi sekarang ni kita check output yang pertama. Melalui siri dulu. Hujung sini. Test. Positif, negatif. Letak. Okey, dapat 13.02. Okey, cek belakang. Sana. Berapa? 12.63. Okey, ini adalah sambungan secara selari. Jika kita nak cek siri macam mana? Kita letak hujung ke hujung. Maksudnya satu hujung ke hujung. Pegang seorang. Pegang meter. Okey, pegang meter hujung. Letak hujung satu, hujung sana satu. Okey, dapat berapa? Maksudnya hujung sana negatif, sini negatif, sana positif dan sini akan jadi output berapa? 25. Okey, sekarang ni maksudnya kalau kita nak charge, kita nak sambungkan pada yang ni 24 kan? Kita kalau nak buat secara selari, kita sambung bahagian depan. Okey, ataupun bahagian belakang. Tapi kalau kita nak buat 24 volt, kita sambung pada bahagian hujung sini dan hujung belah sana. Faham tak? Negatif, positif. Jadi kita akan setting pada 24.